Kalau yang dimaksudkan turutan itu tartib, itu wajib. Kerana rukun wuduk itu ada 6 perkara, 4 daripada Quran. Mana 4 daripada Quran? Iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Bila kamu berdiri nak semayang dalam keadaan belum ada wuduk, maka pergi wuduklah dulu, basuh muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh 2 tangan kamu sampai lebih siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Basuh kepala kamu dengan air. Kena rambut saja boleh, kena kulit kepala saja boleh, dua-dua lagi bagus. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Ni 4 ni daripada Quran. Dan basuh kaki kamu sampai lebih buku lali. 4 dari Quran, 2 daripada hadis. Jadi 6 rukun wudu. 6 rukun wudu, 4 dari Quran, 2 dari hadis. Okey? Apa dari Quran tadi? 4 tadi. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Hak rukun lah, hak wajib. 2 daripada hadis. Apa dia? Yang tu niat dan tertib. Niat hadis mana? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamat tasihul a'mal. Sah amal itu niat dengan niat. Tertib. Tertib mana? Qiyah dengan perbuatan sa'i pada Safa dan Marwah. Bila Safa dan Marwah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kita nak sa'i ni, bukit Safa dulu ke Marwah dulu? Kerana ada yang sahabat duduk sebelah bukit Marwah, mari ikut Marwah. Ada sahabat yang rumah ni duduk di Safa. Jadi kalau nak ikut Safa, boleh Safa dulu. Kalau nak ikut Marwah, boleh Marwah dulu. Ke guana? Nabi kata, ibda'u bima bada Allahu bihi. Kamu buatlah mula hak mana Tuhan sebut dulu dalam Quran. Tuhan sebut, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya sa'i dan Safa dan Marwah. Sebut mana dulu? Safa. Maka kena Safa dulu. Dalam Quran sebut benda dulu. Faghsilu wujuhakum. Muka dulu. Kita bahang kaki dulu. Tak boleh. Nampak? Jelas. Soalan seterusnya. Tapi kalau mu maksudkan tertib ini, maksudnya urutan tu muwalat, maka sunat muwalat. Mana sunat berturut-turut. Tidak wajib berturut-turut. Ambil wuduk selesai sampai basuh kaki. Maknanya boleh basuh anggota wuduk 2 tempat. Contoh basuh tangan, koma, air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, buat di rumah. Lepas tu sapu kepala, telinga, kaki di masjid. Boleh. Kerana Nabi pernah berwuduk, sebahagiannya di pasar, sebahagian lagi di masjid. Kerana ada panggilan solat jenazah. Okey? Separuh Nabi wuduk di pasar, separuh lagi Nabi bergegas sambung di masjid. Jadi boleh. Kita duduk Pulau Ketang, nak pergi Kuala Lumpur. Faham? Jadi di Pulau Ketang ni, kita start dengan basuh tangan dan bersugi koma dan air ke hidung. Bila basuh muka, tol Bukit Besi. Basuh tangan di Kerteh. Faham tak? Sapu kepala di Gombak. Bahawa telinga di Kuala Lumpur. Kaki naik atas hotel, basuh kaki. Faham lagi? Boleh. 7 kali 7 tempat. Hukumnya harus dah siap terus dari awal sampai akhir tanpa henti.